Kejap. Ramai tak tahu emas perhiasan pun boleh tukar dari akaun Gap seperti ini. Tak ramai yang tahu sekarang di Public Gold kita dah boleh tukar emas perhiasan melalui akaun Gap ni. Save tengok sampai habis. Maksudnya anda boleh kumpul emas sikit-sikit dalam akaun Gap ni dan bila dah cukup gram terus tukar jadi emas perhiasan yang pakai-pakai itulah emas 99. Ya, emas 999 sahaja. Nilai yang ditolak pun ikut jumlah gram dalam akaun Gap anda sendiri. Ramai risau emas 99 ni tak mudah patah ke? Jawapannya tak, tuan-puan. Public Gold kini menggunakan teknologi 5G dan 5D hard gold. Teknologi 5D hard gold ialah teknologi moden yang menghasilkan emas 999 yang lebih keras, lebih tahan lasak dan lebih ringan daripada emas biasa. Proses khas inilah yang menjadikan permukaannya halus seperti cermin, berkilau, lebih terang, tahan cala dan tahan tekanan. Sesuailah untuk dipakai setiap hari, betul tak? Manakala 5G gold pula bermaksud emas tulen tinggi dengan 5 kualiti baik. Ia direka supaya tahan lama, ringan dan kekal elegan. Alah, pendek kata, anda boleh berhias sambil menyimpan kekayaan yang sebenar. Jadi nak tak? Perempuan di luar sana, saya nak bantu anda mula kumpul emas serendah RM100 saja melalui akaun Gap Gold Accumulation program Public Gold seperti ini. Bila dah cukup gram emas nanti, anda sendiri boleh tukar kepada emas perhiasan 999 PGG World. Berhias dengan bergaya sambil menyimpan nilai sebenar untuk masa depan.